Okay guys, so hari ni saya nak buat welcome to my YouTube channel Safia Gaming. Okay, so sebelum tu jangan lupa like, comment, share dan subscribe dan tekan notification korang. Okay, so hari ni saya nak buat tutorial buat avatar tomboy. Okay, so ini avatar bukan tomboy tu korang, ni yang saya buat tantangan tu. Sekejap. Okay guys, so ni avatar yang saya buat tantangan tu. By the way, korang dah ikut ke tantangan yang saya buat tu? Challenge yang apa tu? Red avatar tercantik. Korang guna je sound saya, nanti saya pilih. And siapa yang cantik tiga-tiga tu saya akan add dia. Kau buat apa? Dah Okay, so saya terbaca mesej ni guys. Tadi saya baru nak buat tutorial avatar tomboy, tapi saya terbaca ni. Yang nak makan pizza pergi rumah 023. Buka pukul 6, tutup pukul 12. Creepy pizza akan menghantui anda. Cara buka phone, tekan gambar phone kecil, lepas tu cari Moss Pizza. Betul ke? Mari kita cuba cari. Betul saya tak main dalam tu dah, keyboard. Sebab saya tak biasa. So Moss Pizza. Oh ni. Ni ada orang. Okay, ada orang kat. Hello, nak beli? Need help? Nak beli? Mana dia ni kata nak angkat? Need help. Nak pizza satu. Pizza satu. Ya Allah, buka ke? Tak apalah guys. Kita ke rumah pizza satu. Pizza delivery. Pizza satu. Tu pizza guys. Ya Allah. Orang yang hantar pizza ni pun. Ya ampun. Pizza. Bagi pizza. Jadi kita tulis. Sabar. Oh dia terima kasih. Ya Allah, terima kasih. Bye. Okay guys, saya dapat pizza. So saya dapat pizza and saya nak tu dulu. Avatar tomboy. Okay, first dia perempuan tapi dia macam tomboy sikit. Korang pergi kat bahagian kepala and korang ambil handle. Biar nampak tampan sikit. Kalau ni macam tak tomboy sangat. Sebab ya Allah, buruk. Yang ni guys, basic. Okay, next. Korang ikutlah nak rambut yang mana. So saya rasa nak rambut apa ya? Yang stylo sikit saya nak. Ni okay. Tak tomboy sangat. Ni macam ni. Tak cantik. Saya yang dia tomboy tapi dia macam perempuan macam tu. Ni. Okay, ni mantap. Okay, baju. Baju saya tak suka baju macam ni. So saya buang je. Okay, so saya nak cari baju kat sini. Sebab baju sini memang style and nampak tomboy sikit. Masya Allah. La ilaha illallah subhanallah. La ilaha illallah. Ya Allah guys. Ya Allah. Okay, ni macam nice. Dia nice gila. Tapi tak mau. Lagi-lagi ni macam nice juga. Saya rasa putih. Okay, so kita kena ambil baju. Takkanlah macam ni kan. Baju apa ya? Okay. Ni tak cantik. Ni kosong sangat. Tak cantik. Mantap. Kita kena cari skirt juga. Okay, tak cantik.
Rambut tadi. Sebab tadi saya terbuang sebab tadi saya ambil yang tu tadi. Korang boleh tengok sendirilah. Jadi saya malas nak buat thumbnail. So, saya biarkan je lah. And then, ni kan. Aku nak try yang ni. Ni macam tomboy juga. Tapi tak nak lah yang pakai topi. Nice. Okay, so dengan bag. Okay. So, tengok ni. Avatar tadi simple tapi tomboy lah. Saya nak ganggu orang pizza buat pizza tu. Dia naik bawah dulu. Ni avatar simple tapi tomboy. Ini lah contoh yang saya suruh tantangan challenge tu. Siapa yang dah join challenge saya tu? Okay, so saya nak call lagi. Sekejap, saya nak try call lagi. Angkat lah. Ya Allah. Berapa ramai? Lagi kita pizza ramai-ramai. Tengok ni, dia orang nak gigi pizza. Orang sesuai. Dia gigi kedai pizza. Weh. Weh, Allah. Habis jatuh kita semua, ya. Naik lah. Ya Allah, hidden semua. Masya Allah. Ini kenapa pula? Jom naik. Boleh naik ni, boleh naik. Dah tersangkut tengah, guys. Okay, so saya tumpang rombongan dorang. Rombongan apa lah yang dorang buat ni? Dorang sibuk ajak saya untuk naik sekali. Saya tak tahulah dorang kenal saya ke tak. Yeay, ciao. Duduk. Oh, ada perempuan juga. Ini siapa? Dennis Irfan. Ya Allah, mulut hang. Okay, naik balik. Jom naik rombongan dorang. Dia naik korang. Masya Allah, pacak pula hang ya. Saya nak buat pacak weh. Saya pun terhirat. Ya Allah, Tuhanku, saya tak boleh cakap. Aku nak naik kak. Bila nak pergi pizza ni? So saya tak tahu orang nak bawa saya gimana. Konten ni full wave. Dah sampai ya? Okay guys, so sekian. Sampai situ saja. Okay, bye.